Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Nur Idina Kasturi untuk meninjau keadaan hari pertama persekolahan di SK-DAS. Jom! Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, kehadiran murid SK-DAS begitu menggalakkan dengan wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan. Kebanyakan mereka hadir seawal 7 pagi, menunjukkan semangat mereka pada hari pertama persekolahan. Program hari pertama persekolahan SK-DAS turut menerima kunjungan dari Wakil PPD Kinta Utara, Encik Usni, Ketua Kampung, Encik Abdul Rahman dan NYDP PIBG Dr. Halilah untuk sama-sama menyaksikan perjalanan program hari ini. Sekian sahaja laporan daripada saya, TVPSS Sedas. Kami sepanjang berada di sekolah dan dalam setiap